Dekokek. Program sumbangan komuniti Dekokek, kami memilih Sekolah Kebangsaan Perik atas dasar tanggungjawab. Kami lihat sekolah itu sebenarnya mempunyai banyak potensi besar. Mereka mempunyai ramai student yang hebat-hebat. Ada banyak kekurangan yang kami lihat daripada segi infrastruktur dan lain-lain. Jadi sebab tu atas dasar sikap tanggungjawab ingin membantu sebaik yang mungkin kepada sekolah itu. Alhamdulillah, pembinaan yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Perik amat terbaiklah. Pembinaan semua murid dan staf sekolah. Kesri Alamanda adalah tempat utama untuk perjumpaan antara waris dengan guru. Jadi dengan adanya keselesaan yang disediakan oleh Dekokek, alhamdulillah pihak Sekolah Kebangsaan Perik dapat menarik lebih ramai waris untuk datang bermesyuarat. Merasa sangat selesa dan happy lah. Saya bersyukur sangat-sangat sebab Dekokek telah menyumbangkan mesin, kipas dan lain-lain. Dan ada rezeki, saya akan terlibat membuat yang terbaik. Kami harap sedikit sumbangan yang kami berikan kepada Sekolah Kebangsaan Perik dapat memberi keceriaan dan keselesaan kepada semua anak-anak.